Salam sejahtera. Sebaik sahaja keputusan CAS melibatkan 7 pemain warisan Harimau Malaya pada 5 Mac 2026 keluar, Pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail Sultan Ibrahim mencabar pihak yang menuduh baginda terlibat dalam pemalsuan dokumen pemain bola sepak warisan agar membawa perkara itu ke mahkamah. Cabaran tersebut dibuat susulan kritikan yang timbul selepas keputusan Mahkamah Timbang Tarasukan (CAS) berkaitan kes 7 pemain warisan Harimau Malaya yang sebelum ini dikenakan sekatan oleh Persekutuan Persatuan Bola Sepak Antarabangsa (FIFA). Dalam satu hantaran di akaun X miliknya pagi ini, Tunku Ismail mencadangkan agar pengkritiknya mengambil tindakan undang-undang terhadap baginda jika mempunyai bukti. Setuju. Saya ada cadangan yang lebih baik. Bawa saya ke mahkamah secara beramai-ramai dengan apa jua bukti yang ada. Sila, titah baginda sebagai respons terhadap hantaran seorang pengguna X.